Video format baru tak main-main. Jugador tak main-main. Sebab tak main-main sebab kita tampil dengan format baru lah. Video format baru. So hari ni kita nak buat play keep sell lah. Main Play, simpan bench, sell. play keep sell. Play bench sell. Main simpanan jual. Main simpanan dan jual. International break lah. International break memang idea dia macam ni. Dia tak ada game dan review kan. Okay, sebelum kita start, jangan lupa guys subscribe channel Jugador TV. Tolong kami untuk reach tak tahulah ada reach apa. Aku tak pastilah. So tolonglah subscribe. Terima kasih dah reach 70k. Terima kasih. Yo kau ada reach. Yo kau ada reach. Dan kalau tak reach, tolonglah bagi reach. Kalau siapa yang nak join giveaway, bolehlah join kontes Jugador TV dan upload di TikTok dan tag kami. Trip Jugador ke UK masih lagi dibuka. 22 Januari Arsenal menentang Manchester United. 26 Januari Liverpool menentang Newcastle. Boleh pilih lah nak tengok game yang mana. PM exam sekarang sebab slot limited untuk 18 orang sahaja. Boleh banyak 2 kali. So automatic tak ada lah. Kali ni 2 kali saja. So PM exam sekarang. Okay, untuk position pertama lah kan, aku tengok format ni ada orang buat like transfer lah, apalah apa semua. Tapi dia susah nak dapat konsep tu. Tapi aku buat like 11 lah. First 11 lah. First 11 macam tu. Tapi kalau tak jadi first 11 pun tak apa. Tapi basically by position. By position. So formation kita ialah 4-3-3. 4-3-3. Dan mechanism dia, kita pilih 3 yang terbest dalam position tu kah? Dia bukan Arguably bukanlah semua ni akan the best. Ada yang the best sampai macam kita tak boleh nak letak dia sangat sebab macam mana pun dia akan play. So macam tu lah. Okay, so kita start yang posisi goalkeeper dulu. Calon-calonnya adalah Alisson, Donnarumma dan David Raya. Mana satu hang nak play, hang nak bench, hang nak sell? Ni cakap dalam Premier League ni Premier League. Okay, aku akan play Alisson, bench Raya, sell Donnarumma. Wah. Ni adalah disebabkan aku tahu bagiku Alisson is the best goalkeeper ever. Kan, more than Van der Sar, more than Peter Schmeichel, whatever dia orang nak kata apa semua, Lehmann lah, David Seaman. Alisson is the best ever keeper dalam Premier League ever. Raya pula dia boleh imitate Alisson at some level kan. Donnarumma saving memang lah. Tapi masalahnya in the Premier League untuk team Manchester City, ball playing hang sepatutnya top notch level Ederson lah. Tapi kita masih lagi belum nampak dia. Ya, yang tu belum nampak lagi. Jadi aku play Alisson, bench Raya, sell Donnarumma. Ya, sebab kalau Donnarumma tak masuk, Ederson dalam list ni lah. Betul tak? So aku pun rasa sama. Aku pun pilih Alisson main, Donnarumma dan David Raya. Sebab Alisson dan Raya adalah ball playing goalkeeper, modern goalkeeper. Donnarumma very good in shot stopping, tapi dia like tak boleh nak ball playing sangat so terpaksa bye-bye. Hang setuju Sama. Dia dah ambil argument dulu. Okay. So back kanan. Dia tak ada lah. Sebab bila trend tak ada, hang macam tak ada right back yang lengkap. Yalah. Betul ke macam kita nak cari profile clear cut tu macam mana kan. Back kanannya adalah Jurrien Timber, Reece James dan juga Pedro Porro. Okay, aku main Jurrien Timber. Aku punya bench mungkin Pedro Porro. Sell aku Reece James. Sebab apa? Injek ke? Record injury lah. Yang tu lah. Argument aku ialah record injury. Based on talent lah. Mungkin dia akan Jep Porro cerita dia. Pedro Porro akan dijual dia akan duduk di antara dua terapi atau bench tu lah. Sebab selagi mana dia availability is the best ability lah bagi aku. Mana-mana player macam tu, selagi mana hang tak duduk atas padang, tak tunjukkan like hang boleh main 35 game liga ke, payahlah untuk letakkan dia sebagai starting lah. Dan untuk musim ni kenapa aku playkan Jurrien Timber, sebab aku rasa dia terbaik sekarang ni musim ni. Macam mana dia boleh pindah ke Arsenal tu, aku rasa boleh kata tanpa saingan kot. Dan juga dia boleh bangkit lah selepas dia kena ACL tu, memang sangat-sangat remarkable lah untuk aku. Tapi apa yang fan luar nampak Timber ada? Bagi sebab dia, Timber ni dia tak ada assist. Bagi dia one on dia assist dia tak sebaik Ben White ke apa lah. Dia punya crossing apa tak sebaik Ben White. Tapi bagi aku dia one beast lah. Dia one defending ke? Aku sebagai fan Liverpool, aku tengok Timber ni, bila tengok dia aku rasa selamat. Betul. Bila tengok dia aku rasa selamat. Walaupun memang tak boleh macam like push ke apa-apa, tetapi untuk sistem yang sekarang ni di mana banyak yang guna
4 centre back ataupun 3 centre back duduk kat belakang tu, dia provide that tailor-made system lah untuk modern football aku rasa. Dia not Hakimi punya like bombat apa semua lah kan. Tapi aku rasa dia takers, dia aku dulu tengok Timber, link up play apa dia semua, adalah triangle cantik lah. Sebab Pep Betul, Guardiola kata betul, Ake boleh. ni the best 1v1 defender yang City dah dalam masa at that time lah. So aku tengok Timber ni macam Ake lah. Sebab Ake dengan Timber pun tak ada lah boleh cross like Kyle Walker ke Trent, semua tak boleh lah. Tapi dia pun secure lah. So kalau aku pilih Timber. Aku simpan Reece James sebab aku excited nak tengok Reece James musim ni. Tuchel akan bagi dia main first choice right back aku rasa untuk England. Dia ada peranan yang penting. Kenapa? Macam tu kot. Macam tu. Semua. Timber. Poro Joya. Poro Joya. Okay, so back kiri calon-calon kita adalah Milos Kerkez, Cucurella dan Ait Nuri. In that dah Cucurella play. Cucurella play Kalau aku Cucurella play sebab Cucurella dia tak one dimension. Bagi aku Kerkez ni problem dia adalah one Angle dimensional. bias. Angle bias ya. Dia adalah more kepada Robertson, Tsimikas punya style. What does angle bias mean? It means Dia kalau kaki Satu kiri angle lah, satu kaki 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 lah. Cucurella kita tahu dia boleh score goal kan, and dia Invert. dia masuk invert juga, and dia boleh crossing juga. And Cucurella aku rasa best left back sekarang mungkin dia actually kan. Last season ya Kerkez dengan Bournemouth, tapi Cucurella maybe dia aku boleh shout dia sebagai best left back sekarang. Dia antara player penting Chelsea sekarang, no doubt about that kan. So aku akan play Cucurella. Simpanan Kerkez mungkin disebabkan kalau aku nak tukar cara permainan, aku akan tak Kerkez sebelah masuk ni, tapi Enuri aku enjoy. Takers lah, tapi dua tu aku rasa dalam antara tiga tu Enuri jual. Aku rasa lah aku pun pilih yang sama. Cucurella play, Kerkez aku simpanan, Ait Nuri aku jual. Bukan sebab Ait Nuri tak bagus, tapi kalau nak compare tiga orang ni, defensively Ait Nuri paling tak bagus kot. Betul. Dia satu lagi aku pandang ialah pilihan aku sama juga lah. Aku rasa Cucurella akan main, Kerkez akan bench kot. Sebab aku rasa kalau Cucurella dan juga Kerkez ni different profile lah. Dan aku rasa Cucurella dengan Nuri tu probably ada similarity sikit. Di mana hang like boleh bagi dia bombat dari atas, main overlap, tapi dalam masa yang sama you can also put him inside the half space. Sebab tu lah aku rasa different profiling ni means bagus lah untuk mana-mana team. So Cucurella nampak dia macam baby face. Player Chelsea pun kata dia paling funny. Cucurella baby face Bukan, maksud aku bukan baby face lah. Maksud aku Cucurella tu macam homeless. Silap betul lah juga. Betul, sorry. Aku silap. Poin aku nak kata player Chelsea Kau semua baik-baik view dia macam baik-baik. Dan dia adalah the joker dalam dressing room. Dia kata funny player Cucurella, tapi dia ada that bastard in him. Faham tak? Ni kan tak bagi orang tak rambut buat macam kena foul bagi penalty lah apa semua, dalam kotak penalty apa semua. Lepas tu bila dia bagi foul, dia buat macam tak ada puas tak buat puas pun. So nampak dia macam joker apa, tapi dia ada that bastard in him yang Mourinho suka. So memang nampak dia macam funny ke apa, tapi bila dia main tu dia like give his all tau. Lepas tu musim lepas pun dia proof yang dia boleh score goal as a left back, marauding naik atas. Tanduk bola. Dan Maresco pun kata payah nak dapat orang macam ni. Dia Cucurella boleh jadi macam ni sebab dia naik daripada Barcelona. So sebab itulah dia ada different spice dalam game dia lah. So aku pilih macam tu. So centre back kita ada right centre back dan juga left centre back. Kita start dengan right centre back dulu. So right centre back kita ada William Saliba, Ruben Dias dan Christian Romero. Main Saliba, simpanan Romero, jual Dias. Same. Dias masalah dia aku rasa for the past Main 2 Jamal. season dia macam dah tak fokus. ni dah. Dia tak sebaik macam mana first season dia dengan City ke apa, yang dia go on run for like 19 game straight win ke apa, dia pivotal. Tapi masa tu dia banding dia dengan Van Dijk apa semua, tapi the next season after that aku rasa quality dia downhill lah. Jadi memang Saliba aku tak first, Romero bench lah. Saliba akan main lah macam mana pun. Aku pilih Saliba akan main sebab Saliba ni selepas Van Dijk maybe akan jadi the best defender lah. Sebab dia pemuda lagi kan. Very calm in possession. Dia fit very well dengan Gabriel. Dia tenang. Gabriel like very tough, very aggressive. So fit very well. Dia pun sign new contract dengan Arsenal. Tapi aku simpan Dias
Sebab Diaz ada leadership in him. Diaz actually aku still view Diaz very good defender. Dan satu lagi Romero, kenapa aku nak jual? Dia injured bro. Tapi Romero no doubt very very good Jadi Rich G memang tak kata jangan letak ni, so tak talent main dekat Romero injured bagi yang no, ni. tapi Romero injured lagi banyak tau. Romero sangat-sangat Dengan Rich Jim. Rich Jim dah Come on, no way. No, Rich Jim dah sihat tau. Rich Jim dah sihat Season ni. Tapi itulah Romero no doubt dia Romero aku terkejut tau dia stay. Sebab sebelum ni kan Real Madrid nak beli, lepas tu PSG nak beli, tapi Real Madrid pun dah tukar coach. Alonso tak minat dah lah this profile of player. Dan profile Romero ni kena sangat dengan Simeone weh. Kena dengan Simeone. Musim lepas pun nak beli, tapi bukan Spurs tak mau jual. Ni Atletico main 45. Agak-agak lah Romero 45. Romero ni walaupun injured paling bodoh 60 lah mat. Spurs kata kalau bagi 60 dia belah. So dah lagi dia decide untuk stay lah. So pilihan aku Saliba main, simpan Diaz, jual Romero. So left centre back kita ada Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes dan juga Marc Guehi. In that order kot. India udah weh. Main Van Dijk, jual Gehi lah. Marc Guehi. Jual Gehi, tapi aku nak dia masuk Liverpool. Sebab tu aku jual. Sebab tu aku jual. Oh tak. Betul. Sebab tu aku jual. Dan Gabriel lah akan duduk dekat bench. Ya. So susah lah nak pilih Gabriel dengan Sebab Van Dijk. aku actually tak boleh tukar Van Dijk dengan Gabriel tu. Sebab bagi aku Van Dijk still the cornerstone, di mana aku tengok dia ni penting sangat-sangat lah. Penting sangat-sangat. Sebab tu lah aku letakkan Gabriel dekat bench. So hang sama tu in that order. Van Dijk, Gabriel, Guehi lah. Van Dijk play, Gabriel simpanan, Guehi ni lah. Gabriel super sub masuk skor gol. boleh minit 85 minit 80 hang kejap gol, hang cari Gabriel Magalhaes. Set piece apa semua Gabriel. Okay, aku pilih sama lah Van Dijk, Gabriel and Guehi in that order. So defensive midfielder, calon-calon untuk defensive midfielder adalah Moises Caicedo, Rodri dan juga Ryan Gravenberch. This is hard, very hard. Aku start dulu lah. Semua diam lah. Aku play Rodri, aku simpan Caicedo, aku jual Gravenberch. Aku play Caicedo. Aku bench Rodri, jual Gravenberch. Aku play Caicedo pak. Apa play Caicedo? Aku Caicedo. Ballon d'Or tau. Ballon d'Or. Caicedo. Tak main Ballon d'Or. Aku argument hang musim ni kat bawah. Kalau macam like tapi kalau dia boleh bukan ikut hati. Kalau hang bagi aku pilihan Rodri amazing player bro kan. Tapi kalau hang bagi aku, hang suruh aku pilih Caicedo, Rodri aku pilih Caicedo all the way kan. Hang letak Kante dengan Rodri, aku pilih Kante sebab aku need that type of player dekat CDM aku kan. Shin kicker a very good defensive midfielder. Rodri bagus lah, tapi dia defensively dia tak sebagus Caicedo dengan Kante lah. Rodri dia more kepada tempo play, dia DM pun dia bagi dia macam Zubimendi sikit lah, tapi Rodri is better lah. Tapi kalau aku nak DM aku very very robust, very very strong, Caicedo lah orang dia. Untuk musim lepas dan juga musim lepas obviously lah Rodri tak main. Tapi kalau dia replicate balik form dia Ballon d'Or tu, easily Rodri, Caicedo dan Gravenberch akan dijual Gravenberch akan jual ya. Sebab hang tak boleh menang lawan dengan Caicedo macam Rodri ni. Basically hang tak boleh menang. Satu elemen Rodri masa season Power tu clutch goal weh. Clutch goal. Gol banyak yang game City 0-0 Champions League final dia clutch goals lah. Okay, so pilihan aku Rodri, aku Caicedo aku simpan dan Gravenberch aku jual lah. So number 8 calon-calonnya adalah Declan Rice, Bruno Guimaraes dan juga Tierney Randers. Pikir boleh play Declan Rice, Bruno Guimaraes, bench Rangers dijual. Dia jual ya? Kenapa? Bruno Guimaraes lagi mahal. Kalau jual. Tak kira macam tu lah. Sebab aku rasa ikut player tu, type of player tu sekarang Declan Rice probably age Bruno Guimaraes lah. Bukan setakat daripada ability tetapi lebih kepada umur lah kan. Sekarang ni Declan Rice memang nampak dia among the best in coverage running. Dia memedarkan cara macam mana Arsenal boleh main lah, dan dia provide stability juga. Dia actually boleh lah macam tu lah aku letakkan. Declan Rice main lah, Bruno Guimaraes duduk kat bangku simpanan. Jual Rice, Reindeer, Bruno Guimaraes.
Jai Bruno. Joy Bruno. Sebab Juga kat Arsenal. Rangers aku more bias sangat lah. Sebab aku minat dia. Betul. Macam tu. Oh, tak nak explain. Rangers is a good player bagi aku. Dia nombor 8 yang Boleh score goal. boleh score goal and boleh control tempo apa semua cantik lah kan. Bruno Guimaraes cantik best kau, tapi mungkin sebab dia terlalu ganas kau apa aku tak tahu kan. Tapi aku rate dia, Bruno aku rate. In fact aku mau dia sangat-sangat join Arsenal masa dia dekat Lyon tu kan. Dia dengan Hussein Mawar masa tu. Aku memang nak sangat dia nak join, tapi luckily dia pergi Newcastle. And aku tak suka mungkin sebab dia ganas lah. Dia not the type of team yang macam Arsenal main lah bagi aku. Dia macam tu lah. Kalau dia ada dalam team hang skor dah. Iyalah, betul. Kalau tidak lawan nanti tak skor. Aku ajak jadi aku ajak lah. So Declan Rice aku pun sama lah. Aku pilih Declan Rice to start. Aku simpan Bruno, aku jual Rangers. Dan Rice sebenarnya terkejut tau. Aku masa tengok dekat West Ham, kita tahu dia destined to go to big club. At that time maybe Chelsea or Man United, sebab dia fanboy Chelsea kan. Tapi masa dia nak pindah tu, aku tak nampak dia boleh main number 8. Macam dia duk main kat West Ham number 6 weh. Number 6. So aku terkejut masa Arsenal nak beli dia tu. Yalah, Arsenal perlukan number 6 sebab partai pun fragile kan. Aku tahu dia akan main sebagai CDM Arsenal, tapi Man City nak beli dia tu. Aku terkejut. Man City nak beli sebab Man City dah ada Rodri. So maksudnya Arteta dan juga Pep Guardiola nampak yang there is more to Declan Rice than number 6 kat West Ham. So dia pun nampak as a player ni dia boleh improve lagi elemen-elemen dalam game dia, which is passing dan delivery Sebab aku tahu key ability dia dekat West Ham adalah apa? Dia rajin track back, dia coverage, stamina yang tinggi, powerhouse leg apa something macam tu, dan juga drive. Dia boleh drive bola, dia burst kan, dia boleh burst, dia carry ball carrying ability. Mai ke Arsenal, Arteta kata hang boleh do more. Kenapa hang nak limit jadi CDM? Hang nak jadi the best 8 ever, hang kena tambah gol dan hang kena tambah in term of delivery Dan dia hang tengok dia score 2 free kick lawan Real Madrid. Lepas tu dia punya curler lawan Chelsea. Lepas tu corner dan juga set piece. So good player boleh tambah good player doesn't stop learning and dia akan improve. So tu Declan Rice, good deals. Number 10 ataupun playmaker, calon-calonnya adalah Florian Wirtz, Bruno Fernandes dan juga Cole Palmer. Spicy guys, spicy. Main Palmer. Wow. Bench first Bruno Fernandes jual. It's time brother. It's time to learn Arabic It's time to learn Arabic. Tapi dia tak mahu. Masa lepas dia tak mahu. Dia kata dia nak menang EPL dengan MU. Yeah. So in that order, Palmer play bench versus jual Bruno. Sama jugalah. Aku actually dilema di antara Wirtz dan juga Bruno tu yang duduk kat bangku simpanan sebab aku pandang yang Bruno Fernandes dah pun deliver dalam EPL aku rasakan. Dan Wirtz ni the new person lah, tapi actually Wirtz kalau ikut performance the Bundesliga and then probably kesesuaian di mana dia ni lebih tactically aware kot daripada Bruno Fernandes aku rasa. So itulah macam mungkin Kapiu kata lah sell Bruno kot. It's time to go. Saya menolak. Aku kalau katalah kan, kalau kata Wirtz ni musim ni tak masuk Liverpool, Wirtz yang kat Leverkusen kita buat lah in Europe, player muda, playmaker apa, so kita compare let's say kalau kata playmaker kan, kalau kata playmaker yang muda lah, Bruno tak ada lah, maybe Wirtz, Palmer, Odegaard. Wirtz nombor 1 je aku kan. Tapi bila Han tengok nak masuk ke Liverpool, dia like kena period of adaptation ke apa, compete dengan Palmer, so dia nampak macam close tau. Tapi in fact Wirtz tu jauh besar. Kalau sepatutnya lah. Kalau ikut Wirtz tu memang different level lah. Sebab Wirtz ni level dia Real Madrid, Bayern Munich, at that kind of level player. Tapi bila masuk ke ni dia macam, kalau aku pilih dia, orang kata hang betul ke ni, dia dengan 8 game tak score tak isi apa. Tapi kalau ikut betul-betul aku yang main Football Manager ke apa, Wirtz nombor 1 lah. Wirtz nombor 1. Tapi Jual Bruno lah. Palmer hampa yang nak lawan dengan dia sebab top 10 scorer Chelsea. Dia score gol weh. Dan nampak cara dia score gol bersahaja tau. Bersahaja. Gol-gol dia semua. Ingat dia rambai lah. Dia placement tu memang dia cool lah. Dia cool. Dan hantar tau finishing dia. Han nampak dalam game kan, dia betapa bersahaja. Han cuba imagine in training berapa banyak gol dia buh. Berapa banyak gol Sanchez pula goalkeeper. Nak bukan defender.
Sanchez pula goalkeeper. Aku rasa memang confident low tu ya. So aku tak tahu nak pilih Wolves atau Palmer, tapi aku pilih Palmer lah. Kalau Wolves tak masa Liverpool, memang aku Wolves lah. So Rapiu, hang Palmer. Hang nak beritahu dah? Palmer beritahu. Aku yang first beritahu. Oh, sorry. Tampak ya. Sorry. Okay, so next kita move ke right winger. So calon right winger adalah Mbeumo, baru pindah ke MU, Bukayo Saka dan juga Mo Salah. Mbeumo buang lah. Mbeumo sell lah. 20 gol masa lepas. I don't care. Sebab masalah semua perform pasal. Semua perform. Dia ikutkan kalau masalahnya Saka Salah. Dah, macam mana aku letak Salah lah. Age is a factor ke tak? Age is a factor ke tak? Kalah cik. Boleh lah, tak kisah lah. Tiba-tiba datang. Dah, aku macam ni lah. Aku suka gila Saka kan. Suka gila Saka. Tapi the number of goals yang Salah score, hang tak boleh nak omit bro. Hang tak boleh letak dia dekat bench. Age is a factor ke tak? Kalau letak age is a factor, confirm aku tak Saka. Tapi dandan ada age dalam equation. Tapi dah, Salah lah bagi aku. Salah dia macam mana pun, Saka tak bernasib baik lah bila hang duduk sama position dengan Saka. Salah bila orang buat perbandingan ni lah kan. Main aku confirm Salah. Bench Saka, join Mbeumo. Ya, bagi aku pilih Salah jugalah. Salah kalau age not factor. Saka aku simpan. Mbeumo join. Sebab apa? Salah very ridiculous nama dia. Main winger, rate goal scoring striker. So memang very rare lah skill set ni. Kita tahu dia laju, dan disebabkan dia guna kelajuan dia tu dengan cara yang betul. Dia main sebagai winger tapi rate dia goal scoring sebagai striker. Sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Liverpool menang Liga sejauh memang sebab dia. Memang sebab dia. Sama. Aku Sangat tiba-tiba ni nak Saka main. nak tahu age is factor. Sebab dia nak apa? Buat rule on the go. tak boleh. Ni kaki je tak boleh main. Kita tak talent. Lepas tu sekarang age is a factor pula. Sebab tu yang ni pakai rasa semua. Sampai kat player aku nak injil tak boleh. Lepas tu apa? Mahal kena jual. Sampai kat aku lah. Okay, so next left wing lah. Left wing Cunha baru masuk Manchester United, Jeremy Doku dan juga Semenyo. Easy lah. Semenyo main, Cunha bench, Doku saya lah Doku join Doku season ni dia bagus lah. To be fair, argument dia kenapa Doku musim ni sebab dia power musim ni. Kalau musim lepas memang tak ada lah. Itulah aku nak letak argument aku. Doku season ni bagus lah. Tapi dia main 3 season lah. Main season ketiga dah. 2 season yang awal-awal orang ada like big expectation kat dia sebab dia ganti Riyad Mahrez sekarang sebelum Savinho kan. Tak ada apa pun orang dia bagi aku dia tak flourish mana-mana. Jadi aku judge based on 2 season ke apa ni. Semenyo aku tak, Cunha okey. Tu Doku aku join. Aku sama lah Semenyo main lah. Semenyo basically dia memang bukan level Bournemouth lah sekarang lah. Kan kalau tengok player-player yang pindah winger tu Mbeumo, Cunha, Semenyo, Kudus Kudus apa semua. Semenyo memang deserve tu pindah season ni around 65 ke 70, lebih kurang harga semua orang pindah, tapi dia loyal. Dia decide untuk selamatkan Bournemouth sebab Zabarni lah, Huijsen dah pindah dah, so dia stay. Kalau dok memang dia ni maybe player Liverpool lah, maybe lah. So aku pun Semenyo main. Cunha simpanan sebab Cunha versatile. Dandan lah. Cunha versatile. Doku join. Aku Semenyo main, Doku simpan. Cunha join ya. Sebab aku ada soft spot sikit lah dekat Doku. Ungkuk lah. Tiba dah. Memang aku nak tiba dah. Sebab aku rasa sepatutnya dia lebih daripada tu. Betul ya. Sepatutnya dia lebih daripada tu. Tapi kalau aku lawan left back umur 30 tahun dia belum. Betul. Patut simpanan. Kalau nak abang memang aku nak tiba dah. Tapi sebab aku rasa dia sepatutnya lebih daripada tu. Dulu Klopp kan kata dia pengganti Mane. Doku maybe ada lah. Oh betul ya. Aku mungkin kalau kau simpan dia bagus. Kalau tengok fullback tu tua apa kan. Lepas tu dia masuk simpanan lah. Masalah jenuh berapa kerap fullback tu. Ya. Okay, so now kita move ke striker. Aku beritahu siap-siap aku tak buat Haaland dalam list ni. Sebab kalau Haaland confirm lah pilih Haaland. Nobody is better than Haaland dalam Premier League. Memang Haaland. So kalau aku letak Haaland tak best lah. Faham tak? Tak best. Tapi fan City jangan marah sebab aku confirm pilih Haaland. Jangan risau. Tapi dalam list ni untuk buat perbincangan aku letakkan
Alexander Isak, Joao Pedro dan juga Gyökeres. Itu sebenarnya Han letakkan Joao Pedro. Apa? Nah, kalau Joao Pedro lawan dengan Haaland, mestilah Joao Pedro kalah. Haaland. Okey, untuk aku lah. So aku letak Gyökeres supaya Joao Pedro ada chance untuk menang, okey? Isak main. Nak jual Joao apa? Pedro. Simpan Joao Pedro. Nah. Isak main Gyökeres bench Joao Pedro ni. Sebab Isak aku boleh cakap Isak adalah first choice striker Arsenal macam mana pun. Ya. Kan memang Isak is orang kata apa, the dream signing untuk Arsenal sebenarnya. Tapi dah tak dapat dia pilih Liverpool, tak apa. Memang orang kata apa, Lenny fan Newcastle banyak justify tak ada assist pada Murphy pun, Isak tak boleh score buat. Dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat sendiri, masalahnya Isak tu. Gyökeres aku ambil dia sebab dia different style sikit daripada Isak. Boleh main macam tu lah, apa link up play apa semua dia boleh buat seorang. Gyökeres is a different type ni. Joao Pedro, to be honest, aku macam kita buat review dia sebelum ni, Track lightly. Joao Pedro is not a 20 goal 25 goal punya striker. Dia bukan 20. Bagi aku cakap base aku tak nak bohong 20 atau 20. Dia bukan 20 atau 25 nya striker. Dia mau kepada false 9 Firmino punya type lah kan. And aku tak berminat lah kalau tu adalah striker aku. So aku pilih Isak lah. Sebab Am cakap of course Haaland nombor satu. Tapi kalau buah Haaland ni tak spicy, so Isak is very complete forward. And Arteta peminat dia. Tapi harga tu out of Arsenal punya price range. So Liverpool dapat very very good striker. Cuma tak adapt lagi dengan Liverpool. But kalau tengok performance dia kat Newcastle, siapa tak mau kan? Siapa kalau kata Isak nak pilih tim hang, semua tergedik-gedik nak dia. Betul tak? So nombor 2 aku simpan Gyökeres. Sebab apa tahu? Dia dengan Isak negara sama. So depa dah Macam-macam dia letak. Masuk negara sama lah. So depa ada chemistry kan? Depa pernah main striker. So tak ada lah. So aku simpan Gyökeres lah. Sebab tengok macam mana the goal and the score banyak kat Sporting Lisbon. Kat Sporting Lisbon lah, dia juga menang like best striker award apa jet mula mah. So dan dia aku okay, cukup lah untuk Gyökeres. Kenapa nak jual Joao Pedro? Sebab dia World Cup winner. Dan World Cup winner ni ada harga yang tinggi bila kita jual. Okay. Make sense. Okay. Ya. Dan satu lagi Bollocks. tak tahu lah nak buat macam mana kan. Terpaksa jual lah. Sebab macam aku kata tadi lah, Gyökeres dengan Isak negara sama. Tak ada, aku jual lah Joao Pedro. Aku jual sebab dia bukan pure number 9 lah. Dia bukan pure number 9. So tu lah. Cukup sebelah boleh. Ya, okay. So inilah kesebasan utama kami untuk simpan, untuk play, simpan dan Play bench set. Aku tak boleh lah. Aku dah simpan buah tak. Ada orang tak, aku dah simpan Main buah. bangku simpanan jual. Main bangku simpanan aja. So anda komen lah, setuju dengan pendapat kami ataupun komen anda punya version sendiri. Kalau ada player tak ada dalam list ni, masukkan lah dan pilih sendiri. Gaduh lah dengan adik-beradik. Jangan lupa subscribe channel Juga TV. I will see you guys in a bit. Take care.